Zalim. Dia royak kata dia temung benua baru. Dia pergi temung negeri baru. Gapo dia panggil? Konpop pratet mai. Konpop lok mai. Pergi temung dunia baru di Amerika. Dia duduk di Tawib Europe. Ning dia orang Europe. Pergi temung benua suku pula, benua Amerika. Lepas tu dia wari sejarah ayat kata dia pergi temung Columbus ni, pergi temung pada akhir korong 15 dah, 15 miladi ni, 14 lebih dia temung neng si kausong gitulah lebih kurang Columbus temung apa dia benua Amerika. Lepas tu dia royak sejarah, kita pun duk belajar royak kata Columbus penpu ti konpop lok mai ti Amerika. Kita katanya kita baca lagu tu Columbus ni kita temung negeri tanah benua baru kak pok dia duduk gila muka dia temung. Kita duduk faham lagu tu padahal dia temung hak baru sungguh, tapi ada tuai duduk dalam tu benua tu, ada orang duduk dah. Orang duduk beratus juta dah duduk situ. Penroilan. Bukan kata 100,000, bukan kata 5,000 dah. Tang chon chat satu benua, kayak benua Amerika Thai, lekat Amerika Kelang tu. Satu benua ni dekat dengan beratus juta dah. Kau nambah kita temung tu. Bawa dia kita temung tu, orang panggil Chon Pun Muang, orang asli, ni orang asli, orang Afrika apa semua. Ada sih, tak ada. Tak ada. Pas nak buat lagu mana? Dia mari baik dulu mula-mula, lepas tu klik lagi, panggil orang mari 10 orang, panggil mak salah mari, panggil orang putih mari. Kam Tawib bukan Kam Pratet, Kam Tawib. Mari dalam masa 100 tahun, 200 tahun, bor besar, bor dia ramai tu mula bunuh habis. Rakyat-rakyat tepat teh. Dalam sejarah ayat kata dalam sekitar 150 tahun daripada korong 15 sampai ke korong 16 lebih masuk korong 17 ni, Amerika telah bunuh rakyat India Dang, dia panggil India Dang tu sebanyak dekat-dekat 20 juta orang. 20 juta orang waktu bunuh. Bunuh sungguh, hancur lebur. Pergi mengenak negeri. Supaya kapung ni tak ada dia ngai peracur sebab dia panggil orang putih mai duduk sini pula. Orang luar hancur. Lepas tu dia pergi ayat kata orang Pun Muang, orang Chow Pun Muang pula, orang India Dang. India Dang pun dia salah ya, Columbus dia salah kata orang India gitu ya. Sebenarnya bukan orang India. Orang asli di Afrika tu lah. Lama mana dia? 200 tahun dia musuh. Dalam masa 200 tahun ni, pembunuhannya, kezalimannya, macam-macam lah. Sebab dia orang putih masalah. Orang putih suku Sakak. Sutih benua tu, orang Afrika duduk. Dia mari nak meretah dunia. Nak meretah negeri. Terutama di Amerika sendiri tu, puak-puak hak Chow Chon Pun Muang belaka. Lebih kurang di Amerika saja tu ada kabilah lebih daripada 400 kabilah. 400 กว่า เผ่าพันธุ์ tu sampai ke hari ni pun dia nak selesai tak boleh. Di negeri cangwak-cangwak, beberapa cangwak-cangwak sebab tu duk belarak lah ni tu. San Francisco nya, kok Hawaii, kok mana-mana tu, hak tu dia panggil pok ni demo ni ada daerah masing-masing lama-lama dah beribu-ribu tahun dah demo. Demo ni duduk atas tu di bombing tu sebelum daripada Columbus jumpa benua Amerika tu beribu-ribu tahun mai dah. Ada negeri, ada peradaban, ada agama, ada bahasa apa semua dah. Data-data Amerika mari ayat kata dia jumpa negeri baru. Dia buat negeri baru di atas manyak-manyak dan orang panggil darah-darah orang-orang tepat teh. Lepas tu dia waktu surat rakyat kata dia pergi temung negeri tu. Kita percaya
Wallahu alam, saya pun baru jumpa sehari dua hari ni. Oh, kita pun baru khabar kata bukan dia, bukan jumpa negeri. Amerika bukan jumpa negeri, dia girapah betul. Dia girapah negeri orang. Nah, dia girapah. Allah, terutamanya gapo dia panggil paupan gapo Cherokee. Kalau kita bahasa dengan Jeep Cherokee, kata Jeep. Dia buat jihad kata Jeep. Padahal Cherokee itu satu pau dah, nama pau hak terbesar sekali. Nah, yang duduk di kawasan utara, dia buat pergi di kawasan barat.จากฝั่งตะวันออกอพยพไปสู่ตะวันตกระยะทาง 2,000 กิโล 2,000 กิโล pindah 2,000 kilo ni mana? Chiang Mai dah lah. Di sana Chiang Mai. Perjalanan untuk nak pindah tu guna masa dekat-dekat dengan 10 tahun. Pindah habis orang kita tepat hak kawasan hak dia duduk dulu tu, kawasannya subur, molek dengan pohon kayu, dengan air, dengan sungai. Dia giltak di Fang Tawan Tok tu kawasan padai pasir dan air salji dan salji. Dia giltak situ lah ni. Nah, kok kawasan Las Vegas, kok sah-sah tu San Francisco apa semua, California, kok kawasan itu tu kawasan darat sekali, kawasan darat. Nah, Las Vegas ni saya pun baru tahu kata pada pasir. Tali saya memang penleng tali saya. Kalau tak ada Las Vegas ni tempat apa? Tempat bon kasino hak terbesar. Kalau tak ada bon kasino juga pada pasir. Pada pasir. Tu nak ayat kata kezaliman dia. Nah, tapi benar-benar lagu ni tertutup. Katuk. Dia mari duduk lang semong, orang-orang kita lagu mana boleh ayat kata hidup konpop negeri baru. Tu dia. Banyak sejarah-sejarah. Nah, sejarah-sejarah dia kita ketemu. Satu sejarah lagi nama gapo tak? Eto Bengko ke kana tak? Bengka. Nah. Seorang kulit hitam negeri Kongo. Negeri Kongo ni ke Afrika lah. Hak ni berlaku tahun korong 20 dah. Korong 20 dah. Tahun 1904, 1905 gitu ya. Korong yang ke-20 dah. Jadi di Kongo ni tentera apa? Tentera Belgium dia meretah situ. Belgium ni dia pergi rapah di Kongo. Lepas tu dia pergi bunuh orang-orang kampung. Kebetulan ada seorang ni Kongo ni nama apa dah? Benga ni. Benga ni jadi tua pendek, semek lebih-lebih dia. Tinggi dia semek lebih-lebih, lepas tu gigi dia ni dia bahasa dia orang Afrika ni dia buat jadi gigi tajam-tajam supaya ngaku gitu. Pas rupa dia pun ada meh-meh kat tu sikit. Nyagi temu kepada nak turakit seorang, dia beli orang ni, Bengo ni, beli di Kongo tu, wak giltak di New York. Wak giltak mana? Wak giltak di Swansea. Wak giltak di Swansea. Lepas tu dia buat supa dengan dia Bengo ni, supa dengan menata dah. Untuk nak biar orang percaya kata manusia ni asal daripada daripada buruk. Dia pergi bubuh dalam zoo negara. Ada duit, ada pekong, wi pisai apa. Supa dengan menata dia, Pak. Lagu tu. Jadi akhirnya berlakunya Perang Dunia yang pertama. Baru tahu kata ini adalah satu jarimah, satu kezaliman yang besar terhadap manusia yang menghina manusia sampai tanggut tu. Nah, pada sekitar 1919 baru tahu. Nah, kata Amerika ni zalim gitu lalu. Ini cara dia duduk melakukan kezaliman. Nah, duk ayat kata orang tu asal daripada buruk. Dan satu lagi kisah, dia ambil orang hitam dekat-dekat dengan 400 orang, 399 orang. Dia ambil buat Tod Long sebagai tikuh dalam kajian dia untuk dia nak kaji penyakit apa? Penyakit sifilis. Nah, penyakit sifilis ni penyakit daripada seks ni apa dia? Penyakit nongnai kerana masa dulu dah sifilis. Dia buat satu kajian, dia ambil orang hitam
selama 399 orang dia buat wicai selama 40 tahun. Orang mati, orang jadi gapo apa ikut dia jadi tempat wicai supaya nu tolong kata, nu tolong. Hak ni bila ni? Hak ni pun akhir korun yang ke-20. Baru korun 20. Nah, Amerika baru yukleg zoo, orang panggil suan sat menut. Peng yukleg suan sat menut ni lang songkram lok kangที่ 1. Tu baru Amerika. Lepas pada tu dia buat nuทดลองมนุษย์เนี่ยเป็นหนูตะเภานี้ akhir-akhir dalam sekitar 1973 baru dia yukleg. 1973 ni berapa tahun baru? Tak sampai 50 tahun baru. Jadi budaya arayat tham lagu ni tak mungkin orang yang ada budaya ada arayat tham lagu ni dia nak rahmat pada orang. Dia nak mai tolong kau, dia nak mai marah kau kepada Rohingya, pada Burma. Dia nak mai marah kau kepada kerajaan Burma tu kata bakpo mu duk bunuh orang-orang Rohingya. Tak leh gi dengan sebab dia sendiri yang menjadi asyakon, menjadi orang panggil pengganah. Nah, itu dia. Nah, itulah panggil apa dia sikit nah gikot tu kerana nak ada kait dengan pak kita ni kerana dia panggil pak kita apa dia di dunia umat-umat Islam sekarang ni sebagai banyaknya fitnah, banyaknya zilzal, banyaknya panggil apa dia gempa bumi dan banyak pembunuhan. Nah, itu adalah sebagai nak kifarat kepada umat-umat Islam saja. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga sebagai hadis yang akhir ini daripada hadis Bukhari. Isteri Nabi sendiri Zainab binti Jahsh dia meriwayatkan kata satu ketika tu Nabi masuk dalam rumah dalam keadaan kejut, takut, kenaling. Muka merah, takut. Pas dia pun tubik kata la ilaha illallah. Kejut doa la ilaha illallah. Wailun lil Arab. Wailun lil Arab. Wailun maknanya celaka. Wail kepada orang Arab. Bakpo duk kata orang Arab ni. Situ tu Ibnu Hajar ayat kata Nabi kata ke orang Arab ni kerana pada masa tu orang Islam banyaknya orang Arab. Dia kata lagu tu. Tu dia. Li'annahum kanu hina idzin mu'zamu man aslam. Kerana mereka pada ketika itu adalah orang sebahagian yang paling banyak orang yang masuk Islam. Lagu mana? Min syarrin qad iqtarab. Daripada kejahatan yang hampir tiba. Suruh ingat hatu. Nabi takut kejut pucat muka-muka sampai ke mata merah muhmarran ainahu. Maknanya merah mata-mata dia, kejut doa ni. Kerana dia duk bimbang kepada umat dia akan berlakunya fitnah, berlakunya huru-hara. Min syarrin qad iqtarab, daripada kejahatan yang hampir tiba. Dan sahabat tanya, jahat ni, syarrin mana ni? Kita ingat dah hadis Huzaifah. Huzaifah ayat kata kita baik dah ni. Faja'ana Allahum bihadzal khair. Allah SWT bawa kebaikan kita dulu, kita jahat dah. Lepas tu Tuhan bawa mu mai kebaikan. Ada ke tak lepas ada baik ni jahat? Nabi ayat kata ni min syarrin qad iqtarab. Daripada kejahatan yang hampir tiba dah. Ulama ayat kata kejahatan ni ialah berlakunya pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Futihal yaum min radmin Ya'juj wa Ma'juj. Terbuka dah hari ni. Nabi tengok kata Ya'juj Ma'juj tu duk buka dah. Duk buka duduk orang panggil duduk tebuk dah. Tebuk lubang hak yang ditutup oleh Zulkarnain. Ini sejarah dulu. Kita kena baca suratul Kahfi dah. Ya'juj wa Ma'juj. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Orang berlaku di atas muka bumi huru-hara ni dah. Tapi min radmin, daripada radmin. Radmin ni maknanya kerana Zulkarnain ni dia
dia pergi buat benteng. Dia di antara dua bukit, dia pergi sekat atau dia pergi ambil batu dan besi, mari sekat. Wallahu a'lam, tepat tak tahu siapakah ini. Tapi berlaku. Nah, kita kena berimeh dah kata. Hak ni di antara berimeh dengan gaib. Jadi Nabi ayat kata, Ya'juj duduk tengah korek anak hari ni, anak hari. Dan apabila berlaku hak tu dekat dengan kiamat ni, tubik ni hak ni, Ya'juj dan Ma'juj tak ada. Nah, Ya'juj dan Ma'juj tubik, lepas pada tu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tak boleh nak bunuh Ya'juj Ma'juj, tak boleh nak bunuh. Dia mati sendiri. Karena Nabi Isa dia bunuh apa? Bunuh Dajjal. Nah, Ya'juj Ma'juj dia tentera dia mati sendiri, mati dengan penyakit. Allah SWT turun bala kepada tentera dia, mati sendiri. Tapi belum daripada dia mati tu dia berlakunya huru-hara, dia pergi duduk bunuh, pergi mari macam-macam. Nah, hapcul buh habis. Qila ditanya, maknanya kata dalam hadis lain ayat kata Zainab sendirilah dia tanya Nabi, awanahliku wa fina salihun, adakah kami ni hancur kena bunuh juga sedangkan di kalangan kami ni ada orang soleh, orang baik, orang alim, orang duk berzikir, baca Quran banyak, kita mati juga ke dengan sebab Ya'juj Ma'juj ni? Nabi ayat kata qala na'am idza kathural khabathu, ya sekiranya banyaknya kejahatan. Apabila banyak kejahatan dalam masyarakat, maka di situ turunnya bala, berlakunya musnah dan berlakunya fitnah, maka Allah SWT mengumumkan kepada orang sama ada orang baik ataupun orang tak baik. As-salihun di sini maknanya orang baik, orang alim. Nah, orang baik pun tak lepas juga. Nah, apabila banyak jahat dah, Allahu Rabbi, banyak jahat dah. Hak ni kita kena cek dah lah. Sebab tu dalam kampung saya klik baru ni, sehari dua baru ni klik. Duk kecek dengan rumah. Dia kata dalam setiap kampung 100 buah rumah ni, baru ni duk bila dalam tak sampai 10 buah hak tak ada penyakit. Anak-anak tak ada penyakit. Nah, tu dia. Maknanya apabila 90% ni maknanya banyaklah tu. Kampung-kampung kita lagu mana? Terabila. Di kampung masing-masing, kampung masing-masing. Baru kita tengok Suluh, tengok Nayu Wakak lagu mana, Seteng lagu mana, bila so lagu mana. 5%. Hak bersih sungguh. Apabila lagu tu sudah ni, idza kathural khabathu, apabila banyaknya kejahatan. Banyak kejahatan. Hak tu hak ni ya, hak hadadah saja. Hak muka lain. Hak muka lain. Terlibatnya dengan reba, duit dok biar. Berapa buah rumah hak berasa selamat? Berapa buah rumah? Terlibat dengan suci dengan arak, misalnya arak. Berapa buah rumah? Arak kita dah ingat Mekong itu. Bukan Mekong. Arak bukan Mekong saja. Bukan Carlsberg saja. Lah ni jelas dah orang wicai tu baik dah. Kata rokok pun arak juga. Rokok tu arak juga. Kisnya tengok bakar dia tu. Nah, boleh nyala sokmo kan. Dia kena ada bahaya-bahaya untuk dia rolek. Kalau hak pasal tak ada capur dengan gapo, dia kering je mapuh. Hak ni dak. Tu nak ayat atas dan kata. Dan dalil yang jelasnya ada orang duduk dalam kajian yang kata ada capur alkohol, ada capur arak. Rokok tu dah. Atau hak rokok. Pahat jenis-jenis makanan hak halal saja, tengok halal beli, masuk dapur. Kita berasa dalam rumah, dalam kampung kita ni, keluarga mana hak selamat daripada makanan hak bersih sungguh, makanan halal sungguh. Harinya batchingnya mari macam-macam boh, tak tahu kata berapa. Hari ni halal, bodok tahun depan wicai tu baik ayat atau babi belaka. Ada juga lagu tu, ingat malah. Nah tu benar-benar lagu tu. Jadi idza kathural khabas, apabila banyaknya kejahatan, berlakunya kejahatan, kefasidan, dosa-dosa berlaku dalam kampung, maka di situ Allah SWT akan menghancurkan semua. Nah, itulah insya-Allah 3 hadis pada malam ini. Semoga Allah SWT memanfaatkan kita semua dengan ilmu-ilmu yang kita ada,
dan semoga Allah SWT memberikan lagi peluang kepada kita untuk belajar dalam ilmu-ilmu Allah SWT ini, dan semoga kita boleh manfaat bersama. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.